tapi tiada sampai. Ku tahu bintang menunggu, namun apa sudah ke mari kami mengambil kelanjutan daripada ahli jawatan kuasa PNG Sekolah Kebangsaan Malaysia. di dalam matapan sayu. Bintang jangan kau bersedih, bintang jangan kau menangis. Tiada mampu ku kesana walau telah direncana. Semuanya jasa, pengorbanan dan bakti cikgu. Hanya Allah jua yang bisa membalasnya. Cikgu mendidik kami tanpa rasa jemu. Cikgu mengasuh kami tanpa rasa lelah. Cikgu menyayangi kami tanpa rasa garang. Tiada ucapan yang dapat kami berikan. Hanyalah terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu atas segala ilmu. Ya, memang berlaku. Memang berlaku. Ini bukan permintaan cikgu-cikgu yang ada di sini ya untuk pengetahuan awak ya. Ini berlaku di atas AP kita panggil, iaitu arahan perpindahan lah yang berlaku. Senarai tugas you, jasa bakti you dan Ustazah Farihah di SK Pustaka sampai habis majlis kita tak dapat nak sebut bagi habis. Terlalu banyak. Cuma cikgu nak abang terima kasih kat Ustazah Farihah walaupun di sekolah petang cikgu jarang dengan Ustazah Farihah, tapi cikgu tahu dia adalah Ustazah yang terbaik. Jadi untuk you cikgu Naini juga seorang guru yang sangat penyabar, prihatin kepada kita semua. Binti Abdul Samad ingin mengucapkan ribuan terima kasih saya pada semua guru-guru dan anak-anak didik di Sekolah Kebangsaan dan Pustaka. Sepanjang tempoh perkhidmatan saya sebagai guru kafah, iaitu selama 9 tahun dibuat dari tahun 2007 sehingga 2025. Segala kerjasama, sokongan dan ingatan anak-anak saya ambil. Saya akhiri ucapan saya ini dengan selamat Hari Raya Idul Fitri, maaf zahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budi baik tak terbalas. Hanya Allah yang dapat balas. Keduanya, you mohon ampun dan maaf. Selama kita semua kenal, apa jua salah silap, tolong maafkan you. Jangan mengapa gerimis jatuh bagai air mata. Ku harap dirimu bisa menunggu. Besar harapanku ingin bertemu.
ku menghapus kenang bersamamu. Ku ingin saat itu putuskan salam, ingatkanku dalam doa kudusku sepanjang waktu. Ya Allah, bantulah hambamu mencari hidayah daripadamu. Selamanya cuma lain suasana. Bintang hentikanlah tangisan yang akan menyiksa diriku. Bintang dengarkanlah, ada satu pesan terakhir dariku. Bintang, kau pergilah, karena itulah yang terbaik untukmu. Dan jangan kau terus begini, nanti malammu tiada berseri. Kita akan tetap bersama untuk selamanya. Cuma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak SK Ulu Sedaka yang Teacher Yung sayang semua, Teacher Yung doakan kamu semua menjadi anak yang soleh, anak yang cemerlang dunia akhirat, jaga akhlak, jaga solat, jaga diri baik-baik, berbaktilah pada ibu bapa kamu, hormat pada guru kamu, dan semoga kamu sentiasa mencari kecemerlangan untuk menjadi panduan hidup kamu. Teacher sayang kamu semua. Untuk rakan-rakan guru semua, anda semua adalah keluarga Yung di sini. Yung sentiasa doakan yang baik-baik saja buat kalian semua. Tidak ada daya Yung untuk balas budi baik semua rakan, adinda, kekanda, pentadbir semua. Hanya Allah yang membalas jasa baik kalian semua. Yung menyusun dari 10, memohon ampun maaf apa jua salah dan silap sepanjang Yung berada di SK Ulu Sedaka, sepanjang Yung mengenali rakan-rakan sekalian. Akhir kata, moga silaturahim kita berkekalan. Segala budi baik hanya Allah yang mampu membalas. Terima kasih dan semoga kita bertemu lagi di lain masa. Assalamualaikum. Seluruh warga Sekolah Kebangsaan Ulu Sedaka mendoakan agar teacher yang akan terus cemerlang di tempat baru, diberikan kesihatan yang baik dan terus ceria seperti selalu. Kami ucapkan terima kasih teacher di atas pengorbanan dan jasa yang telah dicurahkan selama ini. Akhir kata, anak kina memasang luka dipasang di Tanjung Jati, di dalam hati tidak kulupa, sebagai rambut tersimpul mati. Terima kasih teacher. Yang telah lama ku simpan, hancur hati ini
melihat semua gambar diri yang tak bisa